Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad? Jadi, tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah itu kan Hindu? Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain. Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah SAW, oh silap lah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah dah. Akhir dia nak sempurnakan. Dia punya, kalau kereta ke, Mak Ina, kalau kereta ni, dia nak tambah metalik, kereta, nak tambah ring sport. Itu zaman Rasulullah. Dah lekat, dia nak pelekatkan, nak jadi cantik. Tapi bila enjinnya dibuat, tu zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS baru rangka. Oh, nama dia kereta, rangka. Dah ada dah. Dia punya tu mesti ada 4 tayar. Kemudian daripada zaman Nabi Idris, Nuh dah ada dah. Idris kan mula-mula pada tulis dah, pensel semua. Jahit baju zaman Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh dah berjuang dah apa semua. Oh, pembinaan kapal dan sebagainya. Itu diibaratkan sebuah kereta. Dia lengkap, makin memenuhi dah sebuah kereta itu. Kemudian zaman Nabi-Nabi pula, itulah enjinnya. Nabi Ibrahim bermula dengan enjin. Dengan melahirkan zuriat-zuriat yang ramai. Itu. Jadi, motherboardnya ialah zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Rasulullah tu dah sempurna dah. Dah komplit. Jadi orang kata, oh, nampak dekat situ zaman Rasulullah. Bila lahir 571 dan wafat 632. Oh, lepas 632 tu baru Islam muncul. Oh, tak. Oh, tidak. Itu salah tu. Sebab tu bila kita cerita pasal Islam, saya cerita pasal alam Nabi-Nabi semua. Kita cerita zaman Nabi datang semua, kita kata orang Melayu adalah agama Hanifah. Tak percaya. Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad? Jadi, tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah itu kan Hindu? Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain.